Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita telah sampai di Atuk Guest House di Jerteh Besuk, Terengganu. Kita bertolak daripada KL semalam pukul 10.30 malam dan kita sampai di sini jam pukul 6 pagi. Assalamualaikum. Kita ni semua barang-barang ni kita beli semalam daripada KL. Kita bawa ke Jerteh ni. Jadi sekarang kita tengah sorting. Nak bagi-bagikan kepada ada 9 family. InsyaAllah kita harap apa yang kita ada 6 family. Jadi kita harapkan apa yang kita bagi ni akan membantulah sikit sebanyak dengan kerjasama daripada tabung mawadah. Tengah sorting kan ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang ni kita dah siap-siap, semua barang dah packing. Kita nak ke Masjid Kayu, next destination. Kat sana Zuhur dulu and then jamak. Lepas tu kita pergi dengan projek kita lah. Sampai ke rumah yang pertama, Puan Siti Nazirah binti Mak Razali. Lebih kurang jam pukul apa ni sekarang? Dalam 2 lebih. 2 lebih. Mana-mana pun boleh. Boleh dah ada saya boleh.
Ni baru makan masak dah. Saya Roslin daripada Sekolah JT, wakil pada surah Al-Mutakin. Saya mengucap terima kasih banyak-banyak pada pihak Bank Muamalat bahawa tabung mawadah. Jadi bagi pihak kami semua, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi rombongan yang datang susah payah untuk bagi semangat. Jadi insyaAllah benda ni sama-sama kita manfaatkan untuk generasi ke depan. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah ni merupakan destinasi terakhir kita dalam menyampaikan sumbangan CSR Rockit melalui bantuan daripada tabung mawadah. Jadi insyaAllah selesai hari ini ada 6 keluarga kita bantu dan diharap apa yang kita bagi ni dapat membantu mereka meneruskan hidup, dan semoga apa yang kita buat ni tidak akan berhenti di sini saja, akan dapat diteruskan di tempat-tempat yang lain dengan bantuan Rockit dan tabung mawadah, seterusnya Bank Muamalat itu sendiri. Terima kasih dan tahniah pada semua yang berjaya menjayakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Especially thank you for Allah, because today is our last day program for CSR at JT. So we are going back today by tonight. Maybe inshallah after Maghrib. So hopefully everything is safe back. We'll see you again.